Ginger itu. Kacang itu. Assalamualaikum, jumpa kita lagi. Saya lah ni ada dekat Seberang Jaya. Ni apa dia? Medan Selera, Taman Siakap. Tu, panjang je tu. Okey, jom kita nak pergi try apa. Ada mi pokok cherry situ. Kalau tengok bertentang dengan gerai ni ada SP Arena. Tu kan. Tak jauh lah daripada Masjid Seberang Jaya. Tu depan tu. Tu masjid besar Seberang Jaya. Medan Selera Taman Siakap ni dekat sini lah. Okay. Assalamualaikum. Ya. Mi pokok cherry. Tu dia goreng mi. Tu buat apa? Mi goreng? Ya. Okey. Ini mi goreng legend ni. Legend. Ultra legend. Ayah bau je. Tapi yang gorengnya orang muda. Tadi dah kerja. Siapa pernah tu nak? Dia ada ni ABC pun ada. Tu nampak mesin tu. Toko cak udang mesti ada. Cendol pun ada. Tu. Dia goreng banyak sekali ni. Baru buat dah. Baru buat. Baru buat. Baru buat. Dia sambil dia goreng mi, dia buat bungkus mi rebus. Jadi mi tu dia tinggal dulu. Nampak tak? Boleh. Ada berapa famous hari ni?
சாப்பிட்டீங்களாண்ணா? சாப்பிட்டேன். ஆர்டர் நிறையா இருக்கா? சாப்பிட்டீங்களா? சட்டி பார்த்தீங்கன்னா சரி. Nah, tu dia buat mi rebus lagi. ஒரு 4 மீன் இருக்கு அடுத்தது. Tengok dia goreng simple ya. Lepas tu dia tambah, nampak tak kuah atas tu. Kalau tadi orang kota orang dah tu orang mereka orang tahu dia bagi. Awal mana tu? Oh, yang tadi kurang pedas. Ni tambah cabai lagi. Jadi itu kacang itu mineral itu mineral makan apa orang? Mi rebus pun banyak orang order ni. Tu. Mi pokok cherry ni cuba tengok style dia goreng. Dia goreng telur dulu. Itu apa? Cendol ke ais kacang? Cendol. YouTube. Makan Garuda. Makan Garuda. Tapi hari ni nak makan mi. Okey lama kota orang bagus orang.
pokok ceri Seberang Jaya. Minum TO lah macam biasa. Saya main dekat Seberang Jaya, Penang. Pasal apa? Nak kena mi pokok ceri. Tahu sejarah dia macam mana? Mi pokok ceri ni yang duk goreng apa semua tu geng-geng muda kan. Tokey dia tu dulu memang orang kata apa, goreng ataupun reja dengan mi pokok ceri dekat Bagan tu. Jadi kalau ikut menu ni memang menu asli lah daripada mi pokok ceri apa tu dekat Bagan. Jadi boleh rasa lah. Pasal apa? Kalau ikut banyak mi pokok ceri, nama pokok ceri, kita kena tahu lah asal usul mereka tu. Jadi yang ni tahu lah memang asli menu mi pokok ceri Bagan yang popular tu lah kan. Mari kita rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak makan apa? Cabai dia tak pedas. Dia ada manis sikit. Tapi memang sedap. Masuk dengan mi ni. Tengok dia goreng sekali tu, satu belanga. Asal dekat 10 pinggan macam tu lah. Tapi puas hati lah. Kalau hampa kan, yang mana duk jauh-jauh lah, mai dekat Seberang Jaya, kau cari masjid besar Seberang Jaya. Tak jauh lah daripada tu ada Medan Selera. Memang jumpa lah. Daripada jalan pun nampak dah signboard dia besar. Mi pokok ceri. Yang ni memang okey sangat lah. Puas hati lah makan sini. Mula-mula dia goreng mi macam biasa lah. Bila dah siap tu, dia buah atas pinggan. Lepas tu dia buah cabai di atas. Jadi macam basah-basah tu. Yang tu yang A sangat tu. Okeylah, sampai sini dulu nah makan mi kita petang ni. Kita jumpa di lain kali. Kalau ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Assalamualaikum.